Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. I want you. Hai. Assalamualaikum. Hari ni hari raya yang ketiga. So aku dengan Damia dekat Georgetown Penang. Sekarang ni kita dekat hotel Pink Cabana sebab jalan-jalan Penang. So aku nak bawa korang tengok lah suasana dalam hotel ni macam mana baik. Wow. Ada pool ya kan? Hotel biasa je. Biasa je. Tapi ada pool. Ni boleh tempat chill out lah. Toilet, lepas mandi, nak basuh-basuh. Tempat laundry pun ada. Hari raya ketiga kami kat Penang dah. Jom kita saya makan dah. Apa? Nak pukul 2 dah. Kedua je. Oh, nak saya makan ya. Let's go. Titit. Acah hai pada tak payah pun guna kad. Sekejap. Tak pasal-pasal. Cepat-cepat duduk lah. Push. Keluar cari makan dulu. Wah. Ni yang boleh basuh baju tapi ada laundry tapi kabut lah dia. Let's go. Jom. Kita makan. Review parking murah di sini. Pukul 7 pagi sampai 7 petang RM6. Parking, tu kereta. Ini hotel. Tapi back door lah, dia pintu belakang lah. So dekat Georgetown sekarang ni cuaca agak mendung Memang mendung.
Weh, sayang, kereta kita kan masa belum balik kampung kan bersih kan. Sekarang kenapa dah macam ni? Yelah, daripada semalam kemarin berjalan. Masuk sawah Masuk macam-macam. Ish. Ini buat jamban pula kereta aku. No! God, please, no! 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 No. Georgetown. Helok jalan. Mana kedainya? Tu yang beratur tu. Mana? Allahu Akbar. Aku dah nampak dah masa depan aku kat sini. Kena beratur. Okey, kita start beratur 2.5. Kita makan tengok makan kuah. Ni sini je lah yang. Tak halal. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Oh, tak halal lah. Wah, burung. Tak sempat rakam. Okeylah, nanti apa-apa saya bagi tahu. Saya update lagi baik jarak dulu. Hai, kita start beratur pukul 2. Ni. Kita jauh lagi ke depan lagi. Tengok. Apa nak cakap tu? Apa yang aku buat ni? Adik. Okey, adik. Cantik dia. Taruh kami 3. Kami 3 boleh taruh lah. Kami 3. Nasi putih. Apa bukan sultan kambing? Ayam. Kambing bakalah ayam bisa pun makan juga. Goreng lagi semua boleh goreng. Ya kan? Kari ikan je. Boleh ah? Boleh ya? Boleh. Sayur Bendi dengan telur masin. jangan kalau masih. Ya. Kalau masih makan dua boleh. Satu je. Lagi. Itu je. Lagi satu lagi. Lagi lampu. Haji. Rasa kapan nak makan rasa? Tak ada. Air belum sampai dah mamam dah. Lapar betul. Saya tak boleh makan tanpa air, so saya kena tunggu dulu. Ya, Alhamdulillah. Syukur pada ilahi. Alhamdulillah. Dah makan. Sejam lebih juga beratur. So kenyang lah. Kenyang gila. So kita orang tak tahu pergi mana. So destinasi seterusnya? I don't know. I don't know, you don't know, I don't know. Let's go. We walk aja. Cik YouTuber yang berjaya ke tidak? Tak, saya tak dapat duit pun daripada buat benda-benda macam gini. Lepas tu kenapa kita record? Untuk mensimpan? Untuk nak bagi saya punya anak cucu tengok. Nanti anak cucu kita tengok macam, apalah Tok ni mengarut lah Tok. Itu! Ayah tu punya lama ni! Kita di mana?
Hai. Hai. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a snake and I feel so up. Nak gambar kat situ. Minyak nyanyi tu. Ha? Minyak nyanyi tu. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Minyak nyonyi. Minyak nyonyi. Yui lah. Yui cap limau. Sini baby, cepatlah. Aku dah lupa, tak ingat lagi. Tak nampak lah. Tak nampak kita pendek. Kita pendek sangat ayam. Atas tu berat. Minyak Yui cap limau. Minyak Hai Yui. guys. Hai guys. So kita dekat Penang Street. Terus je. Terus sampailah. Penang Street. So kita nak buat apa? Kita nak beli magnet. Kita orang suka sekumpul magnet-magnet. Beli magnet yang kau cerita yang. Kita memang suka beli magnet sahaja. Orang lain je akan beli macam pakaian ke apa. Kita orang magnet sahaja. Betul. Orang lain pergi Penang, dia beli apa? Jeruk pali ke. Kita orang tak. Kita orang magnet sahaja. Kau beli magnet je. Ha. Tapi ingat lagi tak jalan pergi Penang Street. Di mana kita ni? Terus je lah. Ada kopi ayam. Nantilah. Pasal dia mati ni. Itu je. Mana ada Penang Street sini? Mana? Terus. Ada kangaroo ayam. Bukan. Nama je. Allah. Udah meletup bahu. Oh ni parking. Punya jauh kita orang parking. Rupanya kat sini je parking. Share sikit. Tinggi-tinggi. Ini dalam meletup lah. Okay. No tinggi at all. Ada orang jual souvenirs. Souvenirs. Ni. Jalan tu ya. Alah lo brother. Beli ayo beli. Yang. Tak ada Transformers pun. Cuti. Sini Ramai ada cuti Transformers raya. Transformers cuti raya. Dia balik negeri dia apa? Megatron. Ha. Bumi apa movie dia? Tak tahulah Megatron kot. Hai, gemuknya. Yang tahun 2022 kita pergi kan? 2022. Oh, yelah bulan 1. Masa tu payung tu okey lagi kan? Ni macam okey lagi lah. Sekarang macam mana? Ada yang koyak, ada yang sengit, ada yang terbalik. Oh, bolong-bolong. Yang tu terbalik. Pergi mana-mana kena beli magnet. Kita tahu bila kita dulu. Sengit deh. Beli satu magnet, beli kucing satu ekor. Wah, tu berapa pula kucing tu? Sengit dia. Berjibu. Siapa nama? Yang tu tangkap gambar tu kan? Rambo. Rambut. Saya yang tak kat gambar tadi. Tu saya datang balik tak ada. Tak ada. Rambut. Bagilah 10. Badan tu macam Rambo 12. Ada Tak ada. duit Tak tak ada. ada. RM2. Masih kan? Rambut. Rambut. Besarnya dia. Besarnya rambut. Ya, besarlah ni. Oh, Thank you deh. besarnya. Senyum.
Okay, thank you. Kami dah settle di Penang Street. Ini nak balik ke hotel pula. Dapatlah cendol dengan magnet. So jalan nak pergi ke kereta kita. Hoi, sayang, lanjutlah jalan. Kenapa slow sangat? Kenapa? Ha? Okay, dah settle jalan Penang Street. Hari ni aktiviti kita sedikit je. So sekarang mungkin kita nak balik ke hotel lah. Malam baru pergi ke Padang Kota Lama. Makan gerang bakar sambil menikmati angin sipu-sipu laut. Mantap tu. Lalu mana? Padang Kota Lama. Makan pasang bot dengan kerang bakar. Sedap. Oh. Sekali nafas dari kakak. Sedap. Sekarang ni kita orang boleh parking dapat dekat jalan jauh. Jauh. Selepas tu saya parking banyak kali. Saya parking je jauh jalan. Selain. Betul. Jom kita makan rasam. Kita pergi. Huh? Kau makanlah sampai puas. Yang, kau betul yang. Kau seorang ni yang. Cuma sikit je. Dia potong lah. Banyak gila. Banyak weh, isi gunung tu. Kau habis kan? You tak habis, I tinggal sini. Dah. Yang kepala yang. Wah, okey. Ramainya orang. Ya, cerita Ramainya orang tengah pancing burung. Layar. Ayah ada labubu. Mana? Mana-mana ada dia orang ni. Ya, kat mana-mana. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Dah ada labubu. Kedai kau buka. Alhamdulillah, kami berdua dah habis makan kerang bakar, sotong kangkung, pasembok So lepas tu kita orang pergi jalan-jalan dekat dataran. Sekali lah dataran di pantai. So sekarang kita nak jalan balik hotel lah. Ya, banyak hotel mabuk. Dia masuk banyak hotel mabuk. Okay, bye-bye. Bangunan-bangunan dekat sini lawa-lawa lah. Tengok ni. Tak. Sebagai contoh, Starbucks tu lah. Jangan sokong. Orang kata apa tu? Orang panggil apa tu dia punya tu? Instruktur dia seperti klasikal. Mungkin bangunan ini telah dibina sebelum penjajah datang ke sini. Yalah, pesambok tu pun 1951 tau. Sebelum merdeka lagi dia orang dah ada. Ha. So nampak tak dekat situ? Masa tentera-tentera luar datang ke Penang ni nak berlawan, diorang makan pasembok. Ya, aku dah tahu. Ini mesti cok parking. Kau. Hai guys. Biasalah. Kita orang dua memang gila sikit. Pukul 2 pagi. Pergi mana? Pak Mak Western. Kau tahu tak mata dah barat?
berjalan ni kau keluar je lah duit banyak mana pun. Sebab memang berjalan ni memang banyak duit. Okay. So janganlah berkira bila berjalan. Duit boleh dicari. Betul? Duit bukan boleh bawa mati pun kata mati. I am the one your son kata mati tu. So let's go. Let's go. Nanti kita review lah makan dia. Kita orang tak bawa kamera, so kita pakai handphone je lah. Kamera cas. Kita orang sampai je guys. Dekat Mak Western. Macam tak percaya tu. Lalu kan tengok kat TikTok kan. So kita try saya makan. Kan selalu dapat begitu. 2:30 pagi saya makan. Saya pun nak tak gambar ni. Becah. Tak tahu becah dia. Hai guys. Hari ni raya keempat. 2 hari. 3 hari dah dekat Penang. So hari ni kita akan, sepatutnya kita orang pukul tempat 7 pagi lah nak pergi Penang Hill lah apalah. Tapi semalam kau sempat pergi Pak Mak Western. Pukul 4 pagi baru tidur. Sekarang baru bangun 11.50 baru kita orang keluar daripada sini. So let's go lah. Let's go. Hey, bagus. Saya tak payah cakap apa-apa. Bini aku yang cakap bergerak lu. Hai. Kita berada di mana sini? Selamat datang ke Bukit Bendera. Selamat datang ke Bukit Bendera. Jom kita makan dulu lah. Sebab kita nak beratur. Mesti ramai. Sebab raya kan. Ramai. Hari tu kita datang, kita parking bawah kan. Yes. Kita tak dapat jalan sini, kita naik stesen terus. Ini kita orang dapat jalan yang macam estetik. Ini dekat stesen. Ini penatkan diri saya sendiri. Jom. Tengoklah tu, POV of walking to station. Itu trainer. Mana train? Oh, kita lalu bawah train lah yang. Wah. Hah? Jom. Uyuh. Kita jalan di bawah artifak landasan Penang LRT Station. Ui, air terjun. Ini baru betul berjalan. Hey. Naik kursi roda ke? I don't want peace. I want problems always. Sini tangga. Mana yang? Ini belakang lorong tu. Allah. Okey, saya terbalik tiket. Jom kita makan dulu. Jom kita makan dulu. Sebab menunggu dia sejam lebih. Ha? What is it?
satu lompat. So kita tunggu. Kita tengok kita naik pukul berapa. So kita beratur je lah. Betul. Kata-kata hari ni kalau nak datang sini, datanglah awal pagi. Kalau datang tengah hari, kau beratur lah. maknanya kereta api dekat sini dari tahun 1906. Okay. Yalah, bye. Jadi renovate bagi elok sikit lah. Alhamdulillah. Oyo. Adakah nampak jabatan Filomena itu? Nampak tu? Satu dengan tu. Semalam ni เราข้ามมาเมื่อวาน Alhamdulillah dah sampai. Sejam tak menunggu nak naik. Betul sejam. Yes, sejam. Tapi tak lain lah tempat dia dan makin cantik. Ada saya bawa aku Nak balik pun Jackson pun dah juga ya. Allah. Balik tak apa. Masa kita nak pergi kan kita tak sabar kan. Macam buat-buat kan. Balik dia apa dah. Jom ya masa. Di atas ni sejuk. Sejuk lah sikit. Tapi view di lawa tu geng. Lawa. Tak boleh aku kena. Dia tengoklah. Ya. Mari. Bukit Bendera. Oh. Penat juga Dia membukit juga ya. Atas sini yang pakai kasut tinggi ya. Ya. Dia nak pakai kasut. Macam jangan dulu macam aku dulu. First time datang pakai kasut tinggi. Ya. Tu kasut tebal tu. Oh, kasut yang tebal tu. So, kami belajar daripada kesilapan. Kita pakai kerok sekarang. Kerok saya pakai slipper. Kasut. Okay, kasut. Saya tak tahu kasut apa. Damia yang beli. Tandas lelaki. Oh, tandas bawah. Jom masuk. Tengok apa ada.
Lalu No! God, please, no! 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 lepas lalu so kita orang Damia lapar balik. Dia nak makan. So, kita orang rehatlah dulu, lepaklah dulu makan. Jujur je lah awak lapar balik. Murah gila ais kapal ni. Ais kepal. Ya, kita makan dulu lah, agak lubai. Alhamdulillah, kita dah bergambar, kita dah makan. Marilah kita turun. Kita turun. Marilah. Turun pergi ke sejam nak turun kat atas juga. Hey. Kenapa awak keluar dulu? Saya belum keluar lagi. Masa untuk balik. Kita start beratur 3.54. So kita tengok kita dapat turun pukul apa. Ya. You rasa? Pukul 5. Oh lama. Kepala otak dia. Sekarang tengah turun. Kita dapat turun pukul 4.9 Turun minit. pukul 4.9 minit. 10 minit lagi. Tak lama lah. Berbaloi lah dengan bayar RM16. Okay. Hai. So kita nak balik pergi parking kereta. Nak balik parking kereta kita kena lalu mana ya? Lalu mana? Lorong. Lorong. Lalu belakang, bro. Lalu belakang, bro. Ini tepat kalau nak memanjat, tak nak guna kereta api lah. Tapi risiko sendiri lah. Okay? Conversation going on. Everything's over. Apa depan tu tiang? Tempat bakar kambing. Bye. Selamat berjaya. Jom balik kita balik. Hah. Dia tak angkat aku. Jomlah. Banyak. Berjalan banyak tapi buat badan je. Penat lagi ni. Di sini sajalah hari kedua kita di Penang. Ketiga. Hari ketiga kita di Pulau Pinang.
Bye korang. Bye bye. Itu sajalah daripada saya Bye-bye. dengan isteri saya. Video. Tunggu next video. Esok kita orang dah balik insya-Allah. So Kita tak ada video. tak ada video, kita orang dah tak ada dah nak video-video. Kita orang dah penat. Okay, bye, tak halus.